Cik kata cik teranaya, makcik saya lagi teranaya. Rumah berapa bulan tak bayar? 8 bulan 8 bulan tak bayar. Cik janji 6 bulan lah. lebih kurang 6 bulan tak bayar kan. Fair tak untuk dia? Dia kena keluar rumah. Dia nak jual rumah ni kat cik sebab apa? Sebab dia nak jual rumah ni. Betul tak? Sekarang ni penjualan tak jadi. Tenant pun kontrak pun patutnya setahun 2 tahun saja, tapi dah berapa tahun dah. Sekarang ni macam ni lah cik. Cik keluarlah malam ni. Cik keluarlah malam ni. Simple je. Angkut barang-barang keluar. Besok kena datang besok. Boleh juga besok kita buat media pula. Macam ni. Dia macam ni. Tujuan saya semalam saya nak bercakap dengan Polres Jana. Sebab sebelum tu saya dah maklum dah dekat. Jadi semalam bila dah ada peluang bercakap, saya dah maklum dah sikit. Cumanya bila saya tengah bercakap tu sebenarnya Polres Jana dah letak telefon. Apa yang nak dicakap dengan Polres Jana? Saya cuba maklumkan, saya cuba untuk delay payment. Untuk maklumkan, saya nak minta untuk bagi saya peluang dapatkan juga pada Masalahnya banyak peluang dah bagi ni. Lama dah peluang ni. Jadi minggu ni ada tinggal lagi 2 hari. Jadi kalau tak boleh juga, dan saya sendiri nak cakap saja, saya nak maklumkan, saya kata permasalahan ini yang berlaku, kelewatan saya membebankan Polres Jana. Kalau Cik Datuk dah tahu pasal Saya faham. Saya tahu. Cuma Kita tak payah manipulate lagi. cumanya apa yang saya nak jelaskan, saya buat walaupun macam tu. Saya habis bukannya RM1 2. Saya habis untuk rumah ni dah dekat beratus ribu. Beratus ribu apa nanti cik bagi je surat. Detail semua ada. Sekarang ni tak. Tujuan kita datang ni Cik Firdaus, Ma, tujuan kita datang ni satu je. Kita nak Cik Firdaus keluar rumah ni sebab saya tahu Cik Firdaus tak boleh bayar dah. Macam alasan dah dengar. Betul, lama dah delay. Saya masih lagi bagi masa Sabtu Ahad macam Datuk cakap tadi. Hari Senin tak ada 12 minit saya ada kat sini Datuk. Tolonglah keluar. Itu je. Tak boleh bayar tolong keluar. Biar kita bagi orang lain. Jangan menyusahkan orang, jangan menyanyi orang. Kita pun tak nak. Kalau sebenarnya kita dah kontak dengan polis dah pun. Balai cakap kalau tadi saya call dia kata kalau contoh kata Datuk Seri ada, dia boleh datang sekarang minta Datuk Seri keluar. Saya masih lagi. Dia cakap atas dunia dengan makcik lah. Kalau kata makcik nak bagi tempoh sikit, kita akan follow owner. Jadi Saya hormat semua. Saya hormat hari, semua. Saya usahakan macam saya katakan tadi, sampai masa kalau tak boleh saya sendiri undur diri. Dia semua ada saksi. Jadi senang, boleh selesai masalah. Itu dah. Jadi senang. Jadi semua ada saksi. Bukan saya bercakap seorang-seorang atau saya bercakap dengan Polres Jana ada. Okey. So sekarang ni sekali lagi saya summarize lagi 2 hari. Senin pukul 12 tengah hari. Isnin pukul 12 tengah hari 2 saja yang akan berlaku. Betul. Kalau duit tak masuk, saya undur diri. Betul. Habis, straight forward. Baiklah. Setuju semua? Setuju. Okey, nanti kita datang ramai-ramai. Hari Senin. Boleh Okey, jomlah. Thank you. Okay. Mau okey, Ma? Sabar, insya-Allah dia Allah bantu kita. Itu je lah. Dia berhenti depan tu sekejap. Jom. Ramai. Boleh pegang. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.